kita duk kecek dalam permulaan ni, saya royak dah gitu, iaitu punya hakikat ahli sunnah wal jamaah. Lah ni ada satu nama baik, bakal duk bubuk nama. Tak kenal tuan, ada sekali tu. Nah, tuan ahli sunnah belah mana, tak ada pihak duk mengaji lah mana. Bubuk nama, hak ni puak ahli sunnah, puak syiah, puak wahabi, puak apa bakal duk bagi puak dia. Belanja bagi lagi lah. Kita ngaji isi dia. Gapo ahli sunnah wal jamaah tu? Nah, saya buka podcast dah sebanyak ni risalah dah. Ni risalah dah lah. Jadi risalah 5 kita baca tak habis lagi. Nah, mengenai ingat hakikat ahli sunnah wal jamaah. Nah, iaitu kita seru dalam hak 5 tu, jangan baca sendiri dah. Kitab saya tak ada kena duduk orang mengajar mana. Ya mudah. Baca mudah reti dah. Marilah tengok muka 5 dalam hakikat ahli sunnah 5 ni hane dah hari ni. Hari ni hane dah. Muka 5 iaitu nyata dalam pengertian al-jamaah. Sebab sunnah tak kena ada kecek dah. Ada pihak nak boleh tiang dah betul-betul tu. Nah, iaitu sunnah Nabi, sunnah sahabat. Dua tu ya sunnah. Tambah tu bukan sunnah. Nah, sunnah Nabi, sunnah para sahabat, dan banyak ulama dak tentu pada pak mukhalafah rasyidin. Lain benda tu tak ni sunnah juga. Nah, walaupun jadi kalau tak dapat Nabi buat, tengoklah Abu Bakar. Tak dapat Abu Bakar buat, tengok Umar. Tak dapat Umar buat, tengok Osman. Tengok siapa Sud Ali. Lepas dah tu padahal dah pak orang tayan tanak dia sebagai bukan rasul, seorang rasul. Padahal lah untuk nak nampak sunnah tu. Gambar sunnah 5 orang tu sebagai tualak kon lak sunnah. Tak ada khilaf dah situ, tak ada pihak berani nak lawan betul tu. Nah, cuma jaga-jaga hadis maudhu', tu jaga. Hadis maudhu' ni bukan hadis, tapi dia panggil juga hadis maudhu'. Dia panggil hadis tiruan. Pakak duk kata wisupa hadis, padahal bukan hadis. Tu hadis maudhu'. Banyak pak kita hadis maudhu' dah. Nah, zaman dulu banyak pernah duk ngajar ke pondok-pondok dulu. Lah ni alhamdulillah dah sekat mari kitab baru-baru ni, kitab tu gelar. Ada lagi sikit-sikit yang dia tak siapa lagi tu untuk mengajar kitab-kitab. Dah benar-benar penuh dengan hadis maudhu' pada. Itu bukan sunnah. Hadis maudhu' bukan sunnah. Nah, tu dia. Oleh itu mari kita tengok muka 5 dalam hak 5 tu dah. Dia kata khulasahnya rekasa kita dua hari pengertian sunnah tu dalam 4 pengertian kita wari bukan daripada apa dia tazkirah 3 4 lagi 3 4 5. Lepas tu masuk ni tak habis lagi pengertian ahli sunnah saja tak habis lagi. Nah, supaya nak jadi haluh takutnya selik masuk penyakit-penyakit tu. Terkatuk habis. Katuk tak tinggal lah. Kalau siapa baca kita ni ada peluang dah nak ngenak akan makna hadis kepada hakikatu ahli sunnah wal jamaah. Tak boleh nak ngenak dah. Kalau kacau lagi tapai di kita pagah habis dah. Ada dah. Nah, mari kita tengok iaitu tubik 3 bentuk sabsa. Iaitu satunya ma ana alaihi wa ashabi. Itu tafsir sunnah. Nah, apa dia tafsir jemaah. Gapo jemaah? Ma ana alaihi wa ashabi ni jawab Nabi sendiri ni. Ini hadis Nabi sendiri jawab. Iaitu barang yang aku duk berjalan di atas dia dan sahabat-sahabat aku. Tu makna kata al-jamaah. Di sudut manhaj jemaah tu manhaj yang dan kenyataan salah cak tu dah kenyataan tu. Kenyataan contoh teladan al-jamaah yang sebenar. Apa nak tengok pakut tekan jemaah sungguh, tengok di gerak-geri Nabi, gerak-geri para sahabat. Nabi dia ayat tu ma ana alaihi wa ashabi. Jangan duk ngekon lebih pada tu. Cukup dah agama Islam 5 orang ni yang ditualakkan pada dah. Nah, 5 orang yang ditualakkan. Takut Nabi seorang, takut katanya
Tak ada nak tayar belaka dapat Nabi ada 23 tahun ke. Ataupun tak sapa pada demo ke. Tengok Abu Bakar. Tengok Umar. Tengok Osman. Tengok Ali. Kalau tak ada puak 5 ni duk tayar, tak usah duk kacau tayar. Bukan dah tu. Nah, kalau tak ada hak 5 orang ni buat, bukan daripada jamaah. Asal kalau kacau lagi, berlawan dengan Tuhan lah. Berlawan dengan Nabi lah. Apa berlawan Nabi bukanlah puak kita tak lawan Nabi. Tak lawan Tuhan. Nah, tak ada orang jadi ulama nak lawan Nabi, lawan Tuhan, tak ada. Alhamdulillah tu kita boleh pujilah. Pak kita tak siapa pelai. Sebab negeri-negeri lain teruk lagi pada kita. Ulama pak kita alhamdulillah lah. Tak lawan Allah, tak lawan Rasul. Kalau lawan dengan tak khabar dah. Pak kita berkhabar lagi lah, pakat berkhabar lagi. InsyaAllah ta'ala dia. Yang kedua, jamaah mana? Ahlul ilmi wal fiqhi wal hadis. Di sudut ketokohan pemimpin atau pimpinan jemaah. Pimpinannya apa ulama? Ulama segena. Ahlul ilmi. Ilmi ni maksud gapo dak berlaku. Banyak kali terjemah ahli ilmi ahli Al-Quran lah. Nah, wal fiqhi ahli fiqh. Ceraya daripada Quran dan hadis. Wal hadis. Nah, ini satu tafsir. Di segi ketokohan pimpinan jemaah yang kuat hujahnya. Melalui melazimi sunnah kuat ni. Kuat ulama ni, ulama pegang sunnah kuat ni. Berkeilmuan dan dalam perjalanan dan berkeahlian dalam kepimpinan. Kuat ni pimpinan yang apa sedap, ilmu yang apa sedap. Nah, ni kuat ahli ilmi wal fiqh. Satu sudut, tak ada berlawan dengan ma ana alaihi wa ashabi dak. Kuat ni kuat lebih dah. Orang duk jalan atas ma ana alaihi secara jelas, bukan jalan secara buta dan tuli dak. Secara jelas ilmu. Dia panggil ahlul ilmi wal fiqh wal hadis. Yang ketiga, jemaah-jemaah ni ma wafaqal haq. Ni hadis Ibnu Mas'ud, hadis sahih kan ni? Hadis sahih. Nah, orang tanya gapo dia jemaah? Jemaah ialah ma wafaqal haq. Ialah perkara yang selaras dengan kebenaran. Berlawan tak berlawan dengan hak benar. Tak berlawan dengan 5 orang tua lakon tu. Atau al-haq duk di Allah melalui puak tua lakon 5 orang ni. Tu al-haq. Nah, dan morning ni dia kena beringat benar berjalan dia. Sebab apa? Dia kena duduk atas as-siratal mustaqim sama. Sebab Nabi jamin. Nah, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Pak Wiyat. Ya. Jadi supaya kita tengok supaya saudara kita Syiah ya tak say kepada orang tu tak kena. Bukan. Nah, sebab ni Nabi sendiri kata. Maka kita tak ada apa dah lah. Cukup dah dengan Nabi mari wasiat dalam hadis sahih. Oleh itu maka marilah kita pakat pegang dengan sungguh-sungguh. Nah, akan perkataan ni hak sahabat. Nah, di sudut dasar asasinya tiap-tiap benda jemaah tu benda hak. Al-haqqu min rabbik. Benda hak mesti tak boleh lawan Tuhan. Daripada Tuhan. Jangan hidup berlawan dengan Tuhan. Nah, lepas tu ma tabbaqahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagai yang Rasulullah jalan. Itu al-haq. Lain pada tu tak boleh kata al-haq. Sebabnya benda yang tidak original jadi. Tidak jadi apa ni kalau jihad pelang lah. Jihad standardnya jihad al-haqqu min rabbik serta tabbaqahu atau masya alaihi apa dia ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Salaka alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu yang ketiga, ni ada keliru ni. Pak kata as-sawadul a'zam ada satu gak. Dia tanya gapakah? Al-jamaah ialah as-sawadul a'zam. Puak ramai. Puak kumpulan ramai. Pak ni keliru sampai lah ni. Nah, sebenarnya orang duduk atas sunnah ni, hak duduk ramai zaman Nabi, zaman sahabat lah. Hak tu je lah. Zaman apa dia Amawiyah tu tak nak sedap dah.
Boy Abbasiyah berahli dah. Nah, Abbasiyah ni berahli. Sampai Imam Ahmad kena godal dalam gok bertahun-tahun. Tu Imam Ahli Sunnah Imam Ahmad. Sampai hari ni berkat pada lawai yang sekahbut tak ada nama apa hari ni. Ada dah lawai Imam Ahmad. Ada pihak sebut nama dah. Nah, walaupun dia masa tu dia ada amnat. Muskilah sekali dia cari amnat tangpid. Jaga tak benih, peratan-peratan, nayuk-nayuk. Jaga, jangan cari amnat tangpid. Nah, bahawa zaman Abbasiyah ni, terutama Mu'tasim, gambar ni, buat-buat aja ni. Buat ada godai Imam Ahmad belakang. Godai tak apa, buat ya ada khalifah tak apa. Godai Imam Ahmad. Apa godai ilmu? Ning ahli sunnah jamin tu. Berat. Mana kata puak sawal azam boleh lagi tak boleh lah zaman itu. Bukan adalah sawadul azam. Nah, Imam Syafi'i lari sendiri tu, lompat dari Madinah pergi ke Yaman, dari Yaman pergi ke Iraq, dari Iraq pergi kepada Mesir. Lompat nada tak boleh. Nyebib demo. Datuk ni ya tak halah kat mana, ya lari. Tak apa dengan Imam Ahmad kena godai. Nah, Imam Abu Hanifah pun berat-berat je kan. Imam Malik pun Malik kena godai kat nah. Nah, Imam Malik. Dah. Abu Hanifah, Malik, Imam Syafi'i, Ahmad. Imam Syafi'i tak ada kena godai tapi lari apa? Lari apa? Dua tiga negeri lari. Oh payuk hijrah. Tak boleh duduk setempat. Nah, alhamdulillah negeri kita ni tak ada kena duduk lari teruk. Jadi demo tak ada baik siapa sangat tu dak. Tak ada imam pak mereka kena uji berat-berat saja. Apa kita nak kata rana lagi as-sawadul azam lagi duduk mana? Apabila sunnah Nabi, jemaah Nabi duduk di demo ni kena delah, duduk kena hambak, kena godai, kena apa? Nak pergi as-sawadul azam macam mana? Nak pergi fuak ramai ke mana lagi? Ya payah. Oleh itu maka kena hati-hati tafsir. Bawalah hadis as-sawadul azam, hadis dhaif jiddan. Hadis dhaif jiddan. Tak boleh berhujah dengan dia. Tapi kita ambil hari bersini apa? Sebab ada orang duk dakwa. Yang fak itu kena fak ramah nah, fak itu fak ramah. Jangan ramah atas kena ada apalah. Ramah atas tak kena tak boleh lah. Bukan ramah atas tak kena. Nah, lepas tu ingat molek. Sejak lepas pada zaman sahabat tu kak dia jadi qati'uh ahli sunnah. Sampai hari ni duk tiuh. Ahli sunnah dalam Islam lebih tiuh daripada Islam dalam kafir lagi. Ada setengah pendapat ulama. Ahli sunnah dalam Islam lebih tiuh, lebih halus, lebih kecil daripada Islam dalam jumlah kafir semua. Islam dalam jumlah kafir pun sikit dah kita. Kita ni setning sonsal 1/3 ya lah ni. Islam dalam dunia ni. Hak muncak dukung syahadat. 2%, 2/3 lagi setning sonsal tu bukan Islam. Sunnah dalam Islam lebih halus lagi daripada Islam dari dalam sunnah, dalam kafir. Itu menurut kajian-kajian puak-puak ahli sunnah wal jamaah. Oleh itu maka kita cuba perhati-perhati dan kita jangan kerah dengan umat. Kita perlu kata ummatan wahidah tu dasar kita. Tapi kita kena fokus pada sunnah sebanyak mungkin. Pak Nabi tak buat, Nabi tak kira tak jangan dia buat. Pak Nabi buat, kita buat sebanyak mungkin. Kita duduk tu baik. 40 tahun dah kita duduk tu baik. Ini supaya hal banjir menurut Quran dan sunnah juga. Tiap-tiap kala kita dasar pada Quran dan sunnah. Nah, kat 40 tahun dah berubah banyak dah manusia hari ni tu. Nah, kerana puluh-puluh kitab dia tutubik. Tafsir sendiri pun gapo dah. Supaya kita ni, tafsir buku Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dasarkan kepada ilmiah, bukan berdasar pada dakwah. Nah, seperti dakwah macam-macam ada dakwah di Malaysia, di Pakistan, semua dalam dunia hari ni dakwah. Katanya Ahli Sunnah tu ialah padahalnya dah bukan puak daripada manusia tamada, kena ambil puak dari Allah dan Rasul. Patut puak kita. Nah, jangan dia ambil puak orang tu orang ni, mazhab tu mazhab ni, bukan. Kalau Imam Syafi'i kita pun kalau menyalahi Rasul, Imam Syafi'i murah kan turut dia. Jaga molek kalau menyalahi dia. Kalau mu dapat hadis sahih yang berlawan kata aku tahu kata aku ni dai, mu ambil kata hadis ni.
Ibn Syu'ib hadis kata sahih daripada Ibn Syu'ib dah. Hak ni orang-orang ahli sunnah jemaah hebat ni yang kecek. Bukan usul kata tu aku dah. Allah jadi Allah. Hadahumullah. Jadi as-sawadul azam hadis sahih dhaif jiddan tak boleh berhujjah dengan dia. Yang keduanya as-sawadul azam berlaku sungguh zaman Nabi, zaman sahabat dan zaman as-salafus salih. Hak 300 tahun pun tak nak lekat juga. Kalau nak panggil as-sawadul azam lah. Tapi kalau nak kata ada molek zaman 300 tahun itu tak apa molek. Tapi nak kata sawadul azam tak apa. Masa tu tak apa. Nah, oleh itu maka ikhwan yang saya mulia sekalian, hari ini itu kita masuk ayat kena pula dah, iaitu pengertian ahli sunnah wal jamaah. Nah, untuk minggu ni kita baca sikit. Nah, dia katakan dari apa yang kita faham mengenai makna as-sunnah dan makna al-jamaah, keduanya dengan jelas pada beberapa pembicaraan kita yang lalu tu. Tak ada syak dah wari daripada kitab nombor tu cukup dekat belakang dah. Nyatalah bahawa ahli sunnah wal jamaah ialah orang yang melazimi sunnah Rasulullah SAW yang berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah dan Al-Hadis menurut kajian dan fahami as-salafus salih. Siapa tahu katanya hak ni hak Nabi ni? Buat salafus salih. Ulama zaman tu waktu baik pada kita akan perbuatan Nabi, perkataan Nabi hak sebenar. Termasuknya Abu Bukhari, termasuknya Muslim, Tirmizi, Abu Daud, apa tu? Nah, An-Nasai, Ibn Majah, Imam Ahmad sendiri. Nah, Imam Syafi'i pun tu hadis kak, ada dia tu banyak penuh dengan hadis ya. Nah, di semua lapangan hidup, mulai berakidah, ibadah dan syariat secara berjemaah di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'a, kemudian ahli al-ilmi atau ulama warisan Nabi. Ahli al-ilmi ni kena orang makan saka Nabi. Saka apa Nabi? Ilmu hak Nabi kata ilmu tu ialah Al-Quran dan Sunnah. Itu ilmu Nabi. Nabi tak usah ngajar kalau lain benda tu. Nah, yang ngajar Quran dan Sunnah yang ngajar. Nah, lain benda tu tak ada. Zaman Nabi kitab tu kitab ni tak ada. Ya tak pelan zaman tu, zaman ni banyak dah kitab tu ya dia kadang-kadang cacut. InsyaAllah ta'ala ya. Kemudian para sahabat, kemudian ahli ilmi atau ulama warisan Nabi dari satu masa ke satu masa, sejak dari tabi'in sehingga kiamat. Sejak daripada tabi'in tu, beliau tu sahabat dah. Tabi'in sampai kepada kiamat. Duduk atas landasan lu, kalau kau tiru. Kita kena beringat sikitlah benda ni. Nah, dan kita jangan duduk belawai dengan orang-orang umum apa tu. Bahkan kita hajak dengan hikmah. Nah, luar-luar itu hala tazkirah ni bila mau baca kata. Bila dia mau pakak isah ke diri ataupun nak jawab mari pun tak apalah. Ni insya-Allah ni boleh kita buka peluang sama. Nah, kitab saya ni cetak di Malaysia 2 kali dah. Dalam huruf Rumi. Dari masa 30 tahun dulu, bukan baru. Ada pia mari duduk lawan seorang buat lagi. Nah, kalau ada sahabatnya Malaysia pun ya karat juga buku ni. Nah, kalau tak ada pia lawan, alhamdulillah. Tanda kata kita buat tu selamatlah. Tak ada kata duk capu pelat-pelat gapo dak dah. Daripada Zir ia berkata Umar berkhutbah di Syam. Lahna isi ia berkata telah berdiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan kami. Nabi bang berkhutbah di hadapan kami lah. Seperti mana aku berdiri di hadapan puak mung ni. Oh, puak sahabat ni ya nak pergi ke Nabi semacam. Siapa berdiri pun supaya Nabi juga. Supaya aku berdiri di hadapan mung ni. Dulu aku dia di bawah Nabi dulu. Nabi biasa berdiri di hadapan aku supaya aku berdiri di hadapan mung. Ini cara puak ya bet tu puak dia. Kita ni biasa nak mari Allah Tuhan lah punya tak bagaimana. Maka baginda bersabda, ni Nabi bersabda ni. Hadis sahih nah, hadis sahih. Maksudnya wastausu bi ashabi khaira.
summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum, summa yafshul kadhib hatta ya'jila ar-rajulu bisyahadati qabla an yas'alaha ni. Nah, wa bil yamin qabla an yus'alaha qabla an yas'alaha. Nah, faman arada buhbuhatal al-jannah falyalzimil jama'ata fa inna asy-syaitana ma'al wahid wa minal isnaini ab'ad faman sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'min. Hadis Nabi nah, hadis sahih ni. Siapa ayat? Umar radhiyallahu anhu ayat. Maksudnya layanilah sahabat-sahabat aku dengan baik. Ya besar. Jangan duk pakat duk belawang dengan sahabat aku nah. Tengok molek sahabat-sahabat aku ni. Orang hadal dengan dia duk jadi Nabi. Orang beranak dan dengan Nabi dia hidup, dia panggil sahabat belakang. Dia beranak. Nah, kemudian angkatan yang mengeringinya. Oh, Datuk ni tengok jauh. Lepas tu pula nah, iaitu fuad tabi'in lah. Angkatan mengiringi dia ni. Fuad dia jumpa dengan sahabat. Atau angkatan yang mengiringi dia. Kemudian akan tersebarnya pendustaan. Allah, bohong. Ada panggil hadis maudhu', ni masuk dalam cerita ni. Akan berlakunya pendustaan ke atas aku lah. Wak hadis, wak kata aku kata, padahal aku tak kata ni. Nah, lepas tu bohong. Oh. Nabi sendiri ayat kata, yafshul kadhib. Di kalangan umat dia ni bukan orang kafir dah. Di kalangan umat dia kecek. Nah, ayat kecek. Hanga ya'jila ar-rajulu atau yu'ajjila ar-rajulu, boleh enggak? Bisyahadati qabla an yus'alaha. Nah, sehingga gapo dia jadi segera mendirikan saksi sebelum ia diminta. Ayat kata benar ni, Datuk ni benar nah. Padahal orang tak ada minta ahli. Ayat kata bohong tu sangat diterima oleh orang. Derah terima. Seorang fatwa dengan bohong, nyalahi sudah. Lepas tu pakat sokong orang, pakat sokong. Saksi pakat saksi kata betul. Wabil yamin supah qabla an yus'alaha, sebelum daripada orang minta ya supah. Wallahi pun ini adalah benar betul. Wallahi pun ini adalah hak Nabi. Padahal bukan. Ni kazib. Kazib siapa satang tangga tu. Berani supah, berani nak jadi saksi atas benda bohong. Belum benda orang minta lagi. Orang kata ada nayak apalah tu. Kalau orang minta sama telah dah. Orang tak minta lagi pun yang naik bohong juga, naik saksi bohong juga. Dah. Lalu itulah Nabi besar di akhir ayat ana. Faman arada buhbuhatal jannah. Maka barang siapa atau sesiapa yang menghendaki balasan di pertengahan syurga. Buah-buahatul jannah ni syurga bangga tinggi sekali. Falyalzimil jamaah. Naklah kamu tu melazimi jemaah. Mana jangan ambil orang bohong. Jangan ambil orang lawan Nabi. Jangan ambil orang lawan ayat Allah. Al-jamaah. Nah, maknanya barisan jamaah ada semua nah. Jadi dak tu Nabi tak kacak dengan hawa nafsu nah. Kalau lah jemaah tak ada nyembah habis dah misal jemaah. Maka nak yalzamul jamaah. Yalzamnya menepati duk ikat diri dengan jemaah. Tu makna kata kita. Yalzim ni melazimi jemaah, mana mengikat diri dengan jemaah. Sebab apa? Fa inna syaitana ma'al wahid. Karena sungguhnya syaitan bersama dengan orang duduk seorang. Orang tak duduk dengan jemaah. Jaga nah jemaah tu, jaga benar sikit. Nah, jemaah tu siapa dia? Tak ada. Ma ana alaihi wa ashabi. Ma wafaqal haqqa. Lepas tu apa lagi? Ahlul ilmi wal fiqhi wa al hadis. Ada apa kata jemaah? Kata as-sawadul azam, hadis dhaif jiddan.
Lepas tu jatuh belum nak bahas jatuh dah. Maknanya tak mesti banyak. Betul tak ada simbol mana dengan banyak. Yang Nabi pun patut. Al-haqqu jarang nak duduk dengan al-kasratu. Wa qalilun min ibadina syakur wa qalilun wa aktsaruhum la ya'lamun wa aktsaruhum la yu'minun. Belah tu lah kebanyakannya dia tak walak kalau banyak. Bukan semua banyak tak walak. Ingat baik-baik. Tapi kebanyakannya tak walak. Jangan duk peng kebanyakan. Kena peng kebenaran. Ingat baik-baik. Ya, Allah. Susah juga, bukan mudah sebenarnya. Nah, susah dengan tekan ni Islam bukan mudah. Ada jadi payah, duk lekak tu payah. Tu payah. Ya lekak ni paling selalu dah. Kalau dah betul siratal mustaqim mudah. Tidak ada sunnah Nabi mereka mudah. Tidak ada sunnah para sahabat mereka mudah. Tak betul tu payah. Berpayah ya gelegoh, ya mula duk jadi gapo, duk gelehah juga. Situ tepatnya jadi belawak. Auzubillah minasyaitan. Apa? Benda hak ni dia ada Allah jadi tuan. Benda al-batil syaitan dia tuan. Tak ada orang nak buat tu. Syaitan kena belah dia tu. Jangan. Kalau kita tak boleh ke mana-mana tu. Tok nenek moyang kita lah ni. Tu. Ya pergi kat tu. Na'udzubillah minzalik. Kita tak boleh. Kena pelepah tu lah. A'udzubillah min syaitan yang banyak. A'udzubillah min syaitan. Allahumma aizni wa aiz awladi banati wa zurriyati wa zawjati wa ikhwani wa akhawati min syarri syaitan wa syirki wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri syirki wan nifaq. Kena jadi banyak doa buat tu. Supaya kita tu selamat. Allah haluhnya lubang syurga. Haluh. Bagi mudah. Yang hebat ni syaitan siapa? Babatulah lubang. Apa nak duduk kapung tak boleh buat kita kadang-kadang. Ni hebat ni. Macam-macam betul. Na'udzubillah minasyaitan. Ya. Paning. Lepas tu barang siapa yang kalau dua orang lebih jauh, wa minal ab'ad minal isnain ab'ad. Dua orang lebih jauh sikit daripada syaitan. Kalau dua orang. Mana seorang jangan duduk. Wasok debat tarana panah Allah istagana pun jangan kita duduk sedap hati dengan buku duduk seorang. Jangan. Aku malah nak bosan aku nak duduk seorang. Jangan. Syaitan tu syaitan. Auzubillah minasyaitanir rajim. Oleh itu maka ikhwan Islam sekalian jangan jauh syaitan. Fa inna syaitana ma'al wahid wa minal wahid ni bukan seorang benar. Mana seorang kita, grup kita 3 orang kata apa gitu lah. Faman sarrathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayi'atuhu fa huwa mu'min. Ini satu kaedah juga Nabi kecek. Siapa dia yang serenok akan dia oleh dia buat baik. Hasan ni mesti dah kena benar-benar. Dia serenok dengan dia buat baik. Walau dia nak murih pun. Dan dia susah untuk nak amalan jahat. Amalan jahat dia bosan. Kalau dia tu kata huduh ke orang, dia bosan. Susah hati. Orang tu maka ia adalah mukmin. Orang tu orang mukmin. Orang mukmin ni berasa senang hati dengan buat benda jahat, buat benda baik. Dan susah hati dengan awak belajar. Nabi kajak. Kena belakang dia. Kena belakang. Itulah Nabi SAW menurut Umar radhiyallahu anhu berkhutbah. Di mana khutbah ni? Di Syam, bukan di Madinah. Di Syam. Termasuk Palestin kata Syam ni. Dulu Ordon, Suria, Palestin ni yang panggil Syam lah kawasan. Nampaknya sekat ni dululah hari ni makan kek lah. Kita ngaji minggu depan pula muka 3 dengan sampai suhnya. Yang baca sendiri tak apalah dah. Saya mari tambah gitu ya. Wallahu taala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi